selamat datang ke channel Lelaki Raska Kanda. Okay guys, sekarang ni saya baru sampai dekat kampung halaman saya, dekat rumah saya sekarang ni. And then esok dah raya, so dia tak bersiap sangat, tak proper sangat. And then baru makan untuk berbuka. Kejap lagi kita akan kemas rumah. Apa yang patut kita akan kemas pula nanti untuk kita sambut hari raya. Maksud kat sini, saya akan buat satu vlog. Rumah ni keras lah. Siapa yang tak? Kita akan buat satu vlog. Saya akan tunjuk korang hari raya saya macam mana. Malam raya dan waktu hari pertama saya macam mana. Okay? Apa tu lagi? Kita siap makan and then kita akan kemas rumah. Okay, let's go. Okay, sekarang ni time untuk kemas rumah. Dia bersepah sikit. Jadah yang sana ni. Bilik ni tak ada orang duduk masalahnya. Saya buat rumah ni. Tak ada orang duduk sebenarnya. Bilik ni. Nampak sampai bilik ni. Yang kita kemas ruang tamu. Hai guys, sekarang ni dah settle lah. Rumah dah settle, semua benda dah settle semua benda. And then now, esok pagi, manakan esok tak raya lagi. Raya hari Sabtu, esok saya nak mandikan seseorang. Live, saya akan mandi waktu konten ni, saya akan mandikan seseorang supaya dia segar untuk hari raya hari Sabtu ni. Okay? Jom pagi esok, kita jumpa untuk pagi esok pula. Let's go. Okay, Alhamdulillah. Saya macam saya cakap korang, saya nak mandikan seseorang. Iaitu nak mandikan ayah saya. Sebab apa, tempat ni saya dah buat baru dah. Dah buat cantik semua benda. And then now, saya nak mandikan dia sebab kan, nampak ada kotor-kotor semua benda. Ayah kotornya, banyaknya kotor. Now kita nak bersihkan ni supaya hari esok kita datang, ayah dalam keadaan yang bersih semua benda lagi. Ni rumah baru dia. Saya dah buat yang cantik semua benda. Tak boleh buat terlampau over sangat. Buat biasa-biasa je. Okay, now jom kita bersihkan benda. Semua dah settle, semua dah siap, dah mandikan, dah bersihkan dan tunggu untuk hari esok, untuk hari raya. Dan hari esok kita akan salam bersalaman dengan ayah. Maksud kita akan melawat ayah dekat kubur esok. Alhamdulillah semua dah settle. Saya malas nak lama-lama nak buat konten kat sana, dan saya rasa macam tak sesuai untuk saya buat. And then dah siap. And then yang paling penting pula untuk berharga tahun ni, bukan setakat ayah saya dah buat rumah baru, dan juga saya dah dapat Amerika saya balik semula. Saya dah dapat Amerika saya balik semula. Sorry tak nak kubur tadi. Saya dah dapat Amerika balik semula. Selepas 1 tahun duduk dalam penjara. Dan Alhamdulillah, awak sudah dibebaskan. My Brembo ada lagi. Ngam. Awak sudah dibebaskan. Ya, untuk awak. Okay, lepas 1 tahun, banyak benda yang dah hancur. Tapi dah buat balik semula, dah bersih balik, dah cantikkan balik semula. Alhamdulillah. And then
Yang paling mengejutkan guys. Nak tahu paling mengejut apa? Saya balik-balik rumah daripada kubur. Balik-balik rumah daripada kubur. Balik. Dapat kek dengan kuih raya. Karina. Betul ni Karina? Anniversary ke? Orang tak tahu Karina apa. Tapi kek daripada... Lah orang Temeloh ni minat Karina rupanya. Ramai peminat Karina. Dan terima kasih sangat-sangat yang siapa yang bagi ni saya tak tahu. Letak depan rumah saya. Kalau boleh jangan letak barang apa-apa lah. Jangan letak barang apa-apa. Saya takut ni bila saya tunjuk ni kat live ni, dekat video ni, takut jadi ramai pula hantar-hantar makan. Hantar makan, hantar barang, jangan Saya dulu time miskin boleh hantar. Sekarang ni saya tengah berduit. Jangan hantar barang banyak-banyak sangat lagi. Okay. And then, thank you very much untuk Karina. Siapa bagi ni untuk ditulis Karina. And then, anniversary Okay. Anniversary. Apa kata kita call lah. Kita call cakap kat Karina. Happy anniversary. Let's go. Kita call dia. Kita cakap happy anniversary untuk dia. Bukan untuk partnership ni lah. Okay. Jom kita call dia. Hello. Assalamualaikum. Salam. Tidur lagi tak ni? Dah bangun. Ni orang kampung Kanda tanya ni. Orang kampung sini tanya bila nak raya sini macam itu. Orang kampung sini pun tanya bila raya Kanda nak datang sini. Dah orang kampung ni duduk sampai bagi kek dekat rumah. Itu yang pelik tu. Ya. Ya, bagi kek. Dia cakap Karina happy anniversary. Kau jangan sangat Orang kampung bagi kek. Kenapa Kanda tak bagi kek? Nak bagi kek siapa? Anniversary lah. Oh yelah, tu nanti lah. Tu ada? Tak ada lah. Kalau contoh happy anniversary Kanda post video yang Rina minta maaf tu boleh? Bukan Kanda ke minta maaf? Yelah, video tu ada. Dah minit video tu. Yelah, tapi Kanda minta maaf. Yang Pak Rina cakap Cakap apa? ada video banyak Rina beritahu kenapa menangis semua benda. Kalau Kanda post video tu boleh? Apa? Video yang dalam kereta tu lah. Yang luahan tu. Pasal saja nak nampak aku tu lah. Boleh? Tak payahlah. Tak payah post lagi. Tak payah post tak apa. Simpan je lah. Simpan je. Buat kenangan. Nak tahu kan dah rindu-rindu boleh tengok balik. Perotak. Kau rasa lah tiba-tiba nak tulis. Malah tulis caption TikTok. Dia kau nak ikut aku. Kau ikut aku dulu. Bila masa aku ikut kau. Aku ikut apa yang dalam lagu tu cakap. Kau ikut Kenapa aku. kena ambil part tu? Aku ambil part tu je lah. Aku perasan je. Sebab aku memang dah buat caption tu macam tu. Aku pun memang saja buat caption macam tu. Engkau boleh ikut lepas tu. Aku dulu yang buat lagu tu Lagu tu bukan kau yang buat. Orang tu yang buat. Memang dia orang tu memang sebut nama lucu tu. Tapi banyak lagi perkataan lain nak juga ambil part tu. Manalah aku tahu. Aku dulu yang post. Aku dulu post. Kau pergi tengok TikTok aku. Kau kasi lah. Aku dah apa? Aku dah post 4 hari lepas. Aku dah post seminggu 2 minggu lepas lah. Sebulan lepas 2 bulan lepas lah. Kau sampai dah menipu. Kau pergi tengok baju aku warna putih dekat motor. Kau kasi selalu berhati caption aku. Perasannya. Dah. Aku nak ucap happy anniversary kau. Terima kasih untuk 2 tahun. Sebab lagi pun dah 9 Mac semalam And then, terima kasih untuk 2 tahun. Segala kerjasama kau dengan aku. Segala apa benda kau buat dekat aku. And then segala kata-kata kau dah bagi dekat aku. Kata apa? Kata-kata tidak baik kau daripada aku. Ya, jahat aku ingat je. Kau punya jahat tu. Aku pun dah pernah jahat aku kau. Aku tak pernah ukir Aku selalu jahat kau depan kamera ke. Belakang kamera mana pernah jahat dengan kau. Engkau pun cakap dekat dalam. Engkau pun cakap dalam. Engkau cakap dalam kereta apa? Kau cakap aku. Kau belakang kamera okey je. Depan kamera je kau macam ni. Kau cakap macam tu Tapi kita lagi banyak bercakap dalam kamera. Yelah. Dalam kamera yang aku jahat. Luar kamera aku tak jahat kan. Mana tahu kita bukan kawan belakang kamera. Kita bukan kawan.
Okay. Nah, happy anniversary. And selamat hari raya. Kisalang dekat keluarga. Tak sweet lah. So, macam ni kau wish anniversary. Apa tu nak wish macam ni? Mana ada? Happy anniversary. Habis tu kau nak aku beria-beria? Tak tahu. Tak payahlah. Dah lah. Nak lebih-lebih pula. Nak pergi dah. Kan dah nak siap-siap lagi potong rambut lah ni. Kena tak ada rambut tu nak potong pagi. Tak nak potong tepi. Dah ada rambut dah sekarang. Dah buat basket. Tak ada. Nak buat lain. Ada lah nak buat apa. Okay. Dah. Kisalang kat semua. Selamat hari raya. Nak ada permintaan. Minta apa? Dia telah ada anniversary. Apa dia? Nanti raya pertama. Dia tahu apa? Nanti raya pertama Kanda kena hantar selfie. Apa pula? Selfie berbaju Melayu. Okay. Itu ada Rina. Kalau ada Kanda apa? Apa okay, Rina bersama. Boleh? Boleh tak boleh? Okay. Kena ikut lah. Muju hantar gambar kalau suruh hantar okay. Okay. Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Rina kena beraya kat Temeluk ke? Lah tak payahlah. Kanda pun sampai hari kedua dah balik KL lah. Bukan balik Perak? Balik Perak siapa? Balik Perak orang siapa? Bukan. Balik Perak orang siapa? Rumah Aslah? Saya je. Dah. Kanda balik dulu Balik dulu pula. Kanda gerak dulu. Pergilah. Bye. Assalamualaikum. Okay, salam. Dah okay. Saya dah ucap apa yang korang komen semua benda happy anniversary. Terima kasih sangat-sangat. Siapa tak tahu saya dengan Rina akan bekerjasama sampai bila. And then andakah bulan 4 ni kita orang dah tak bersama. Kalaupun tak bersama pun, kau doa yang terbaik. And then juga support je each other. Support Rina dengan siapa-siapa pun. Support saya dengan siapa-siapa pun. And then siapa pun partner saya, siapa pun kawan-kawan saya, semua benda, semualah untuk dalam EIT Abang Alif, Akak Bella. And then sambut semuanya, okay? Support semuanya. Okay, saya gerak dulu. Video ni saya edit sendiri tau. Sorry lah kalau buruk ke apa, sound effect tak ada ke apa JJ tak ada apa. Memang saya edit sebab editor saya cuti semua benda Ni saya edit sendiri, masuk lagu pun macam tak kemas betul tu, minta maaf. Bye korang. Jumpa another video yang konten. Bye. Assalamualaikum.